Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita ada klien Abarong Amsyah. Syah, nak tanya boleh? Ya, boleh Pak. Kau setiap tahun tukar cermin. Kenapa kau masih pilih Barakah lah, pilih Abarong? Kenapa? Abarong memang bagus. Saya percaya Abarong sebab puas hati. And then ramai orang recommend. Alhamdulillah. So, saya memang support abang dari dulu sampai sekarang ni. Kalau ada ramai lagi kawan-kawan saya memang share kat semua orang. Terima kasih banyak. Tapi kereta kau bukan Abarong yang tukar betul tak? Bukan. Macam mana budak aku buat kerja ni? Puas Boleh share? hati TikTok. Sama je? Sama saja bang. Saya pakai dulu memang tak ada masalah. Saya pakai sekarang ni cermin. Ada pecah tapi tak ada teruk. Betul, lagi dia baik. macam stone chip So, lah, betul tak? besar pun stay selamat, Alhamdulillah. Dah tukar tu, sekarang ni pun okey lagi, puas hati lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, last sekali Syah. Apa saranan kau pada orang yang tengah tengok video ni yang ada masalah cermin kereta? Sebab sekarang kan banyak kedai cermin kereta. Kadang-kadang tak tahu nak pilih yang mana. Sebab pasang, semua boleh pasang. Tu. Boleh share sikit? Kalau siapa-siapa dekat luar sana, datang dekat Abarong, Barakah. Auto Glass, paling terbaik. Boleh dipercayai. InsyaAllah, Abarong akan tolong semua. And then staff-staff semua memang terbaik. Claim insurans, tak perlu keluar duit. Betul. Semua tak perlu keluar. Sebelum buat, kita tunjuk cermin A to Z apa semua. Semua akan terang, detail, satu-satu. Terima kasih Syah. Last sekali Syah. Ya. Bagi. Ya. Nanti tahun depan dia cari aku lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih.